kalau dia buat di atas tanah yang tanah kerajaan, kerajaan boleh boleh bagi dia notis untuk pengosongan tanah tu lah. Ini maksudnya macam warning lah. You keluar sendiri. Tu dia bagi notis untuk dia keluar sendiri. Sebab binaan bawah PBT. Tanah bawah pejabat tanah lah. So itu ada dua punca kuasa yang berbeza. Soalnya kalau macam binaan haram, pihak berkuasa tempatan, majlis, dia akan buat untuk perobohan. Dia mendapatkan perintah mahkamah untuk merobohkan binaan haram. Tapi kalau pejabat tanah, dia buat pengosongan tanah. Okay, faham. Itu ada dua terma lah. Jadi public kena faham lah kan. Pejabat tanah punca kuasa lain, PBT punca kuasa lain. Pengosongan dan perobohan. Ya. Jadi kalau macam pejabat tanah, dia selalu dia akan buat bersekali dengan majlis untuk clearkan binaan yang dibina di atas tanah-tanah kerajaan ni. Dia akan buat satu notis pengosongan bila kosong, dan terus dia akan bersihkan kawasan tu lah, dirobohkan binaan. Sebab apa? Sebab pejabat tanah ni dia tak ada mesin, dia tak ada jentera untuk bersihkan tanah tu. Jadi dia akan minta tolong daripada majlis perbandaran kan untuk bersihkan kawasan tu, sebab dia sama-sama agensi kerajaan negeri, dia akan bertindak sekali untuk bersihkan kawasan tu.